kau claim balik tanah tumpah darah kau ni. Tanah tumpah darah kau ni bukan kat sini. Tanah tumpah darah kau ni dekat Myanmar. Dekat sini ni kebetulan engkau dilahir dekat sini. Oleh kerana mak ayah kau adalah pelarian yang datang daripada Myanmar. Tapi takkan engkau tak ada satu rasa dalam diri engkau tu untuk engkau lawan balik kejahatan dan kezaliman yang pernah dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada keturunan kau. Sepatutnya kau gembling tenaga yang ada, kau gembling duit, kau gembling semua orang-orang dekat Myanmar ni buat satu pertubuhan, gerakan bawah tanah ke whatever lah untuk kau rampas kembali tu tanah kau dekat Myanmar. Lawan balik macam mana yang Aceh pernah buat. Gerakan Aceh Merdeka, dia dapat dana tu daripada mana? Daripada penduduk Aceh, ahli-ahli dia yang keluar daripada Indonesia untuk dapatkan dana. Dan kau tengok macam mana Aceh tu boleh ada senjata yang moden untuk lawan pemerintahan Indonesia. Oleh kerana dia nak menuntut otonomi, kuasa otonomi terhadap tanah Aceh tu. Walaupun sehingga sekarang gagal, tapi orang masih respect kepada orang Aceh. Kau tak percaya, kau jumpa Aceh-Aceh tu. Kau jumpa, kau ajak dia sembang tepi. Apa yang ada dalam hati orang Aceh yang ada kat Malaysia ni? Apa contribution dia kepada orang Aceh yang ada dekat sana? Macam tu yang patut kau buat. Kau lawan balik junta Myanmar tu, kau bagi sokongan daripada segi keuangan dan sebagainya untuk kau rampas balik tanah tu, tanah kampung halaman kau, kampung halaman nenek moyang kau. Bukan yang kau datang sini bila kita dah bagi ruang sebaik-baiknya, seluas-luasnya kepada orang yang macam kau, tiba-tiba engkau jadi ayahanda kat sini dan perlu dihormati oleh orang-orang Melayu kat sini. Aku yakin pengikut-pengikut Abang Long Tiger ni sebelum ni kau tak pernah kenal dia siapa. Jadi bila engkau dah tahu, aku rasa engkau pun rasa menyesal oleh kerana engkau mengikut dia kan. Jauh di sudut hati kau tu aku pun tahu kau rasa menyesal. Kita zaman-zaman gangsterism, zaman-zaman nak tunjuk kuat ni rasanya dah berlalu untuk orang Melayu ni. Sudahlah. Bukan waktu dah kita nak tunjuk kita kuat, bukan waktu dah nak tunjuk kita hebat, kita boleh tombangkan orang sini, boleh bergasak sana, bergasak sini. Zaman itu rasanya perlulah kita tinggalkan secepat mungkin. Lebih baik kita fokus kepada ekonomi kita, ekonomi orang Melayu, kuasa politik orang Melayu, pemimpin-pemimpin yang baik di kalangan orang Melayu. Ini yang penting. Berapa lama dah Rohingya ni duduk dekat Malaysia? Lama. Sampai bila? Sampai bila kapal dia 200-300 orang nak masuk? Yang kantoi ni kantoi lah. Yang tak kantoi ni dah berpuluh-puluh kapal ni. Banyak dah. Kita nak tunggu apa? Tak tunggu apa? Macam mana kau tengok kesedihan dia nak masuk sini, kau tengok apa yang dia dah buat selepas dia dah duduk sini. Dengan kesombongan dia, kau tengok video-video viral pasal orang Rohingya yang bercabar-cabar tu, siap sekarang ni ada pistol lah apa. Bukan main lagi, itu Rohingya. Berapa ramai lagi yang dianggap jadi gangster dekat Selayang tu. Orang macam ni, kau bayangkan bila dia ada anak, apa yang dia dah doktrin kepada anak dia? Dia akan doktrin sama dengan orang Melayu masyarakat kita? Tak sama. Sebab dia ni adalah etnik yang survival. Etnik yang masuk sini dalam keadaan dia nak survive. Dan tentu dia akan didik kepada anak dia, pembesaran anak dia untuk jadi orang-orang macam ni. Itulah maka lahirnya orang macam Long Tiger ni. Kau bayangkan, ini puak jebat derhaka ni yang depan mata je Ini puak jebat derhaka ni, puak Long Tiger.